Abang snorkeling. Dari selatan harimau perkasa, negeri Johor di selatan Malaysia, bergerak satu hati, perpaduan dicari, oh Johorku yang disegani. Ayo Johor, ayo Johor. Gelap. Alright guys, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Celoreng. So hari ni kita berada di Stadium JDT. Hari tu Ijat pergi Stadium Paroi kan. Hari ni kita pergi Stadium JDT. Perlawanan antara Johor Bahru dengan Penang. So ni ada dengan hari ni dengan Kak Fatihah dengan bodyguard. Kita hantar bodyguard ada Abang Ipar ada tengah cari parking. Kita orang berempat hari ni. So hari ni saja je Ijat nak buat video first time masuk Stadium JDT. Ni kita punya driver Abang Ipar Ijat lah ni. So hari ni kita berempat. Berapa kosong lah? Ngam berapa kosong? Tak banyak, 5 cukup lah. 5? Banyak sangat tu 5. Ya. Dek berapa? Berapa kosong? Kita kena bagi kesian 3 lah. 3 lah. 4 lah 4. Ini berapa kosong? Ayam berapa kosong? 2-0 je dah. 2-0 dah. Kat sini macam-macam ada guys. KFC ada, Woodfire ada. Dah macam mall lah. Ni first time Ijat sampai sini. First time nak masuk. Dulu pernah sekali bawa ibu datang sini. Sekarang ni jam pukul 8.10. Belum start lagi ya? 8.30? 8.30. Belum start lagi 8.30. Ada layak. Ada dalam masa 20 minit lagi. Tapi dah bunyi bising. Orang dengar dah bunyi bising. Few moments later. Kita masuk gate B zone B Kita masuk gate atas lah. Zone B. Kita masuk dekat zone B. So dah tu scan kat sini ya. Kat sini, kat phone macam tu. Kat video bukan kita. Kita orang guna scan je. Berdiri tegak. Scan. Okay. Alright. Dah boleh masuk. Risau sangat saya tak masuk. Weh, dia punya lain macam lah perasaan tu tengok. Nak naik tangga pun dah ada dah. Home of the Champion. Dah start dah rasa ni. Kalau dah nyanyi lagu Negaraku tu dah start dah tu. Oh, ada surau. Wah, ada surau. Surau pun ada. Tapi dah jamak kan? Ni ada surau. Tu. Mempolis. Abang snorkeling. Jumpa ya? Bang, masa sini macam ni. Ya bang, YouTube. Okey. Mantap bang. Jom. Naik atas. Let's go. Mana? Dia ada seat nombor seat Oh sini boleh. Kan. Boleh macam dekat Old Trafford tau. Betul lah, 13. Okay, dah sampai. So okay Semput. semua okay semput. Tapi cantik lah. Serius cantik. Dia orang baru masuk Padang. Syihan buat apa Syihan buat apa tu? Jumpy ke apa? Dia jumpy. Hari ni kita tak tahu berapa kosong. Ijat rasa 4-0. Jadi tim 4 lah. Okay, dah start. Outras dia dah berkumandang. Woohoo. Atas dia tak ada tu.
khusus ya. Kontras GDT dahsyat lah. Mau tengok. Bahaya. Habis. Oh, asyik baik Syihan. Oh, asyik baik tak gol. Takut. Takut. Takut Syihan lah, takut Syihan. Oh, dia jaga betul-betul, dia jaga Ihsan nak masuk. Betul-betul kat keeper dia bagi. Kalau dia bagi tepi sikit tadi dia dah lepas lah. Sebab awak datang lah. Hari tu Negeri Sembilan lawan Selangor pun sama ke? Kalau saya buat video, kemungkinan Johor akan tewas lah. Macam mana Negeri Sembilan kena dengan Selangor itu. Belum habis lagi. Baru 26 minit. Awal lagi lah. Sejiwa. Macam mana tu lagu macam sama ya. Cross Malaysia punya lagu. Oh. Sejiwa. Oh. Pras tak gol. Berapa banyak oh dah. Depan tak gol ni. Depan tu. Akhirnya gol juga. Minit yang ke-38, 1-0. Jaringan daripada Batson. Oh, dia senyum. Bawa dia senyum. Offside lah. Tak offside. So, gol. Tahniah JDT 2-0. Sedar gol lagi. Sabar, belum lagi. 4 ada lagi. Gol. Inilah sana. Nah. Habis. Tunggu separuh masa kedua. Baru 3-0 dah Zeus Coffee. Aiskrim dekat mall lah. Tapi yang penting semua benda ni boleh bawa masuk dalam. Tiba-tiba rasa jadi mewah. Air mineral pun air Zeus tau. Air mineral dia pun rasa kopi. Tak ada. Okey. Sedap. Lepas stadium minum kopi. Mesti ramai tanya yang mana anak-anak yang lain. Kasha, Kisha, Khadijah. Yang orang kalau balik Johor, yang orang mesti berkepit dengan mama dia, dengan Kak Ipa. Malam ni Kak Ipa bawa dia orang pergi jalan-jalan. Dapatlah Ijat dengan Kak Fatia berdating. Dating kat stadium. Jom, dah start. Let's go. Lari. Kamera tu lah. Masih 3-0 lagi. Sebelum masa kedua dah start. Go. Masuk.
Offside ngah. Angah, outside. Offside ngah sana. Ada lagi tu. 3-0. Outside. Offside. Tak apa, banyak masa lagi. Tak gol Arif. Tadi dia dah gol kan? Minta maaf Arif, tapi sekejap lagi mungkin dah buat gol. Sikit lagi oi. Tukar orang. Skill. Masuk dalam. Kita nak gol ni. Ujung pula sana. Di ujung sana pun saut tu. Yang ujung sana pun dengar tu. Dahsyat lah. Dan minit ke-85 masih tak ada jaringan gol lagi. So apa yang Ilham kata 3-0 tu masih tepat lah. Kalau 4-0 ni dia. Ijat Taker 4-0. Tapi rasa boleh lagi ni. Sikit lagi ni. Banyak masa lagi. Ada 4 minit lagi. So gol. Entah nama dia. Arif. Tak nampak. Okay. Okay. Oh, dapat skill tu. 5 minit masa tambahan. So, kamu jadi satu lagi. Let's go. Habis. Betul lah ada 3-0. Adik, 3-0. Kalau ada tadi memang dah boleh adu. Tu lah. Kalau Arif Aiman gol tadi dah 4-0. Geng-geng Outras. Tahniah JDT. Saya saja buat video untuk kali ni. Itu kalah 4-0 ni 9. Hari ni menang 3-0 JDT. Dia JDT. So alhamdulillah, tahniah JDT. Sampai di sinilah video untuk kali ni. Lepas ni Jad akan buat video lagi untuk korang semua. Lepas ni kita tak tahu lagi siapa lawan, mana lawan lagi.
Lepas ni Negeri Sembilan lawan Selangor dekat Selangor. So harap-harap Negeri Sembilan menang lah lepas ni. So tandas sekejap, kita tandas. Jom. Ini satu pengalaman yang menarik lah bagi Ijat dengan Kak Fatihah. First time masuk dekat stadium JDT ni. Rasanya dekat peminat-peminat bola di luar sana mesti ramai yang memang teringin nak masuk dekat stadium JDT ni kan. So ni pengalaman yang menarik lah untuk Ijat dengan Kak Fatihah. Dapat masuk stadium JDT ni. Dah lah masuk, menang 3-0 lah tu. Lepas tu kemudahan dia pun sangat-sangat terbaik lah. Pada negeri-negeri di luar sana korang boleh contohi lah stadium ni kan. Jadikan inspirasi lah. Suasana stadium dia dari luar pun dah memang cantik lah. Cuma satu je yang dia punya penonton lah. Penonton Negeri Sembilan macam Ijat pergi kat stadium itu memang ramai gila, penuh. Walaupun game biasa tetap ramai. Macam ni tak ramai, tapi dia punya outrush dia memang A. Outrush dia memang A. So guys, kita balik. Jumpa lagi. Bye.